Walaupun aku baru saja pindah ke KL, tapi masih banyak lagi perkara dan juga trend yang aku perlu biasakan. Saya nak ni boleh cakap. Uish, kasut apa ni? Yo, what's up everyone? Tadi waktu aku on the way nak pergi office, aku ternampak satu benda hebat ni. Dan aku pun tak sangka yang ramai orang ada benda ni. Kalau you guys nak tahu apa benda ni, stay tune sebab nanti aku akan update. Okay? Bye. Bro, saya kat bawah ni. Parcel nak letak mana? Abang, boleh tak letak parcel tu depan pokok depan rumah? Nanti balik saya ambil. Masih. Alamak, terlupa pula ada parcel sampai hari ni. Okey, aku rasa hari ni boleh balik awal sikit kot. Fik, jangan lupa bayar duit sewa rumah minggu ni. Ya. Sewa rumah, aku ingat. Duit sewa. Mana ni? Apa aku nak buat ni? Ini je aku ada. Free shipping? Alah, pay later je lah. Lagipun bukan selalu free shipping ada. Duit sewa tu, pandai-pandai lah fikir nanti. Fik, kau dah bayar duit sewa rumah? Sewa rumah belum. Gaji kan next week. Baik aja aku bayar. Ni, kau okey tak ni? Serabut je aku tengok. Okey? Betul, okey? Okey. Ni, aku nak tanya kau ni. Kau beli barang lagi ke? Tu kat luar tu, pasal kau tu dah macam hutan dah aku tengok. Yang tu barang kerja aku. Barang kerja? Barang kerja. Aku okey. Aku boleh handle kot. Alamak!